Ini adalah sejarah sebuah perlawanan bola sepak yang begitu dahsyat sehingga mampu memisahkan seluruh negara Sepanyol. Ya, inilah El Clasico Barcelona menentang Real Madrid. Semuanya bermula pada tahun 1902 ketika pasukan muda Barcelona menewaskan Real Madrid 3-1. Pada ketika itu, ia hanyalah sekadar satu perlawanan bola sepak biasa. Namun apabila masa berlalu, persaingan antara Barcelona dan Real Madrid bukan lagi tentang bola sepak. Ia telah beralih kepada politik dan maruah. Sejak dahulu, Barcelona menjadi simbol perjuangan bagi wilayah Catalonia. Walaupun Catalonia merupakan sebahagian daripada Sepanyol, wilayah itu mempunyai kuasa mengawal wilayahnya sendiri dan pernah berusaha untuk melepaskan diri daripada kerajaan Sepanyol. Daripada itu, kelab Real Madrid pula sering dikaitkan dengan gambaran kekuasaan kerajaan pusat Sepanyol, terutamanya pada era pemerintahan diktator Francisco Franco yang melarang rakyat Catalonia mengibarkan bendera mereka atau bercakap dalam bahasa mereka sendiri. Walaupun sejarah telah berlalu, dua kelab ini masih menjadi seteru yang hebat. Jadi setiap kali kedua-dua pasukan ini bertemu, ia bukan lagi sekadar perlawanan bola sepak. Ia menjadi lambang pertentangan antara Catalonia dan Sepanyol, antara kebebasan dan kekuasaan serta maruah dan perjuangan. Jadi siapa yang anda sokong, Barcelona atau Real Madrid? Vinicius atau Lamine Yamal? Messi atau Ronaldo? Komen di bawah.